Malaysia dengan Indonesia ni tak pernah tak bergaduh. Ada je benda yang nak digaduhkan. Kadang-kadang bergaduh pasal rendang, kadang-kadang bergaduh pasal batik. Pendek kata, kita ni dah macam adik-beradik. Pantang je jumpa mesti nak bergaduh. Tapi baru-baru ni Malaysia kena serang hebat dengan netizen Korea Selatan. Segalanya bermula dari isu kecil K-pop. Tapi tindakan mereka tu dah melampau. Hina fizikal kita, ejek ekonomi kita, malah memandang rendah maruah bangsa kita. Melihat Malaysia dihentam sorang-sorang, tiba-tiba suasana berubah. Indonesia selaku abang Nusantara turun padang tanpa perlu dijemput. Mereka yang selama ini paling kuat bertekad dengan kita tiba-tiba jadi perisai paling depan mempertahankan Malaysia. Tak lama lepas tu, adik-beradik lain dari Asia Tenggara pun sampai, macam Filipina, Thailand, Vietnam, semuanya bergabung membentuk satu barisan pertahanan cyber yang luar biasa, dan solidariti sibling kali ini betul-betul buatkan netizen Korea kaku. Dunia tahu betapa ganasnya Korea Selatan ni. Bayangkan, punya teruk netizen Korea sampai ada yang ambil nyawa sendiri sebab kena buli cyber. Tapi kali ini netizen Korea terpaksa angkat bendera putih sebab tak tahan kena serangan dari orang Asia Tenggara. Dan inilah yang kita katakan sebagai adik-beradik Asia Tenggara. Kalau dah mula bergabung, tak ada siapa boleh melawan. Dan di sebalik drama rendang dan batik, darah yang mengalir dalam nadi kita ni tetap sama. Kita adalah Nusantara. We are siblings.